Tak, ni you serius ke apa ni? Serius. Aduh game. Aduh, macam Problem tu game ni. Dalam tu ada apa je? IC. Lagi? Cut eye. Bodoh siap. Weh, dapat banyak ah. Weh, full bag ke you? Jauh ni flat pattern. Tengok dah lah lost. Makan modal lah. Makan modal lagi. Dia tekan 50 lot guys. 5 4 3 2 1 Bismillahirrahmanirrahim. Ui. Let's go guys. Kita nak continue. Mana pula journey kita. Kan semalam Daddy bagi tahu rahsia kan. Hari ni benda tu still rahsia. Korang tengok tempat mana kita pergi. Let's go. I made it in the day, thank God it's time to celebrate. Thank God. I'm talking that heavyweight, can't fuck with niggas, they featherweight. She keep Weh, nak pergi tandas weh. Weh, nak pergi tandas weh. Pergi tandas weh. Kita dah sampai place guys. Daripada balik PSP ini lalang dia. Tak balik gaya dulu babi. I cannot change. Hit it, hit. Deep off in the main. Eminem, sweet like candy cane. Drop the top, pop it, let it bang. Drop it, drop the top, play hide and seek. Jump inside, jump straight to the lid. Take a sip. Sekarang kita nak bayar. Kita tengok damage kita berapa hari ni. Sekali makan 1000 lebih. 12 kepala, satu anak kecil. Aku terima nikah RM8 bukan. 50. Oh bukan. Bukan, Oh salah, bukan. Oh. Okey tak makan? Okey. Jujur. Jujur? Jujur. Jujur. Okey ah. Saya Okey. tak pandai menipu. Oh. Tak mana nipu? Menipu tu apa? Tak tahu? Oh. 850 eh? Ya. Okey guys, kita dah bayar. Total 12 kepala, satu bocil, RM850. Macam mana? Korang komen, berbala tak makan kat sini? Tengah banyak macam ni. Weh, apa experience makan sini? Makan kat sini dapat lah apa yang kita nak. Tapi dia berubur kau Kalau minta 2 dulang, dia bagi 3 dulang. Kau request tu, memang dia bagi lebih. So harga dia akan lebih lah. Betul. Tak, ni you serius ke apa ni? Serius. Aduh game. Aduh, macam Problem tu game ni. Dalam tu ada apa je? IC. Lagi? Ada apa? Cut eye. Bodoh siap. Weh, dapat banyak ah. Weh, full bag ke you? Ya. Apa I pergi you tunggu sini. Ya. Seafood. Bag coach. I go with you ah. Ya, jom lah. Jom. Dah kena tinggal lah. Kita pukul 7. Pening tu. Pening tu gap ni. Aduh, macam tu. Aduh, IC eye. Alicia. Hai. Siapa saya? Kena sikit saya. Jom kita masuk Langkawi. Kita nak pergi mana esok? Malam ni kita pergi Dream Forest. Esok kita buat aktiviti. Jom. Choc clé, ouais, voilà ce qu'ils me disent. Les entends parler et ils me disent j'arrête que pour rafler la mise. Petit pas. ADP boleh pakai lock macam ni tak? 50 tu. 50 apa? Ni kosong. 50 siap. Boleh tak? Otak. 1 minit sebelum ni saya tekan. Tahu. Tak boleh oh. Dia tak bagi lah. Tak boleh oh. Ya. 50% boleh lah kot. 50 tak tahu lagi berapa balance je. Bukan perang. Kau perang 30k weh. Yalah 1 November tak boleh bagi signal kan. Dan tak kau lah. Ni account ni tengok history 23,000 pergi 138. Kau. A few minutes later. Darah. Meninggal ni. Kau jadi dia macam kat account demo pula. Aku try je. 50 siap. Okay, dah bismillah. Kita dah sampai Langkawi guys. Jom kita nak terus pergi Dream Forest. Let's go. Belum. Boleh lah. Weh, double. Double. 100%. 100% dah. 10k terus sampai 1 juta, betul tak? Betul. Ni sikit oh. Tapi 2 hari dah 200k lah. Oi. Pening weh. Even at the zoo, seeing red, seeing blue. Yelling flame, hot moves. Pop flare, hot. Break my head down till I have my face. Duck away. She wanna lay up and hibernate. I took a chance, there's a lot to take. I took her right in and up right away.
She need a chunk, not a piece. It cost me 3 for the keys. Not the work, but the beat. She let it twirl to the beat. I send the word, better reach. Wearing pearls, space of bees. I only hurl at my peak. Jauh ni flat pattern. Sini. Tapi jap, line slow, line tengah slow, tak ada line. Kau tengok dah lah lost. Makan modal lah. Makan modal lagi. Dia tekan 50 lot guys. 7 6 5 4 3 2 1 Bismillahirrahmanirrahim. Ui, tak boleh tekan lah. Zun Sidi menang. Sidi menang weh. Sidi menang. We are the champion. Champion 30 pip. Only one. Pedih. Dia kata dulu tau. Ya. Tak. Bukan. Bila korang jadi lampu ni main peranan. Oh, ya. Lagi. Jap. Hello. Profit Koko. Acak. Wih. 50 pip. Kebiruan. Itu dia kawan-kawan. Oh, terima kasih bang. Okey bang, biru bang. Mantap eh. Dapat balik. Woo. So cukup lah untuk malam ni. Kita pun dah profit. Kita pun dah sampai Langkawi. Dah masuk Dream Forest ni. Cantik gila. The best. So kita nak balik kita punya homestay. And kita nak check in, nak rehat pula guys. Jumpa korang esok guys. Penutup kita profit. Okay, welcome back to YouTube channel guys. Hari ni adalah hari last kita. Profit. Betul. Jadi kita kat mana? Get. Tak tahu. Tak tahu. Okay, hari ni adalah last. Then kita sekarang ni berada di nasi dagang Pak Malau. Kita makan dulu sebab tadi baru lepas tengok satu tanah. And then lepas makan kita nak tengok lagi satu. Ada beberapa lagi lah. Bukan satu je. Ada 2 ke 3 tanah lagi. Jom makan nasi dagang Pak Malau guys. Bismillah. I don't get the bag of the duff. My baby can't do me enough. The best they pour me up. No plastic styrofoam cup. I'm on the south side whipping the truck. On tracks not giving a fuck. On racks not giving a fuck. Like Jaleel not giving a fuck. Yeah. He sleep with a Spanish bitch in the club. Bro know his Spanglish, that's good enough. So alalang kita dah sampai Langkawi. Bukan sekadar kita cari tanah ni. Akak ni dah lama gila dia buka kopi Langkawi. Korang tengok putih kopi ni. Kopi ni dia famous kat Langkawi je. So kalau korang datang di Langkawi, korang try lah kopi ni. Memang sedap gila. Sebab dulu Daddy punya office dulu kat sini. Yang party shop lah, yang sebelah RCM tu office Daddy. Daddy duduk belakang tu ada bilik sewa. Dekat Langkawi dia tak duduk rumah sangat pun, duduk bilik je. So bilik belakang tu sewa macam chalet, duduk situ. Tenang. Jom rasa kopi, let's go. 500, 700. 5 lebih. 500 lebih je akak ni boleh dapat banglo, tapi buat sikit-sikit kan. Akak ni dekat kedai kopi pun boleh ada banglo guys. Orang yang berniaga tepi jalan tu jangan fikir orang tak boleh ada banglo. Direction penting. So rumah tadi tu kita akan renovate lebih kurang macam ni lah. Tapi aku nak lebih kepada glass house. Yang ni lebih kepada rumah mewah je. Aku nak glass house, modern. I'm at the end of the day, thank God it's time to celebrate. Thank God. I'm talking that heavyweight, can't fuck with niggas, they featherweight. She keep tryna play patty cake, I tell the whole look at my. So adakah orang-orang yang biasa kerja 9 to 5 boleh buat kerja macam Daddy buat? Confirm tak boleh lah. So kalau dia sebenarnya edit kaya ni, orang kena penat berfikir, penat buat kerja lah. So kalau kata 9 to 5, 40 jam je kau kerja. Penat ke kau fikir lah, tak fikir langsung masuk maskat buat kerja kan. So kau kena ada dua. Penat buat kerja dan penat berfikir. Dua ni akan buatkan kau memang nanti impossible kau boleh dapat apa benda yang kau nak dalam hidup. Okay? Assalamualaikum. Daddy punya office lama. Di belakang ni lah. Dan Salman, budak-budak Ulu Melaka datang bilik belakang ni cari Salman. Dia buat hal gaduh sebab perempuan. Habis tu. Aku main start dia. Malam sampai balik lah ini.
Saya aku pergi tengok tanah. Berdawak. Alright guys, sehari je kita sempat kat Langkawi ni. So sempat tengok tanah, kita lebih pada direction nak tengok tempat lah. So tak sempat pun nak enjoy pergi main jet ski, tak sempat. Sebab last ready pukul berapa? Pukul 6.30. Let's go. Kita kena balik, minum sekejap lepas tu balik terus. Jumpa korang kat KL. Assalamualaikum.